Contoh soalan X tambah X per 2. Soalan ini boleh diwakili oleh dating. Nampak tak? X mewakili satu kotak misteri. Separuh X atau X bagi 2 ialah separuh kotak. Sama dengan sebab dia sama tinggi 6 biji guli. Sebelum ni cikgu ada ajar pecahan tu perahu lah. Bawah ni buaya lah. Buaya makan dam. Buaya makan liur. Apa benda ni? Itu adalah shortcut! Sebab jalan kerja yang sebenarnya ialah kalau nak hapuskan 2 dekat sebelah bawah pecahan, maka darablah semua dengan 2. Kanan dan kiri. Manipulasi sekata. Darab 2? Ya, nanti 2 ni akan masuk ke dalam sini darab. Dia jadi 2X. 2 darab atas sini. 2X per 2. Cancel lah. Tahu tak apa? Sebelah kanan jadi 12. Ini dihayati dekat sebelah bawah. Kalau darab 2, dia akan jadi apa tau? Kotak misteri yang lengkap akan jadi 2 kotak misteri. Separuh kotak misteri akan digandakan. Kejap. Kalau ganda, bukankah nanti dia jadi terbalikkan cantum jadi satu kotak lengkap? Tahu tak apa? Sebelah kanan ni pun kena darab 2. Maka ia akan jadi 12 biji guli. Yang ni cikgu padam. 2 campur 1X dapat 3X sama dengan 12. Memang ada 3 kotak misteri sekarang. Ingat kita nak cari X dekat sini berapa? Iaitu satu kotak ini. Untuk hilangkan 3 kat depan, cara shortcut ialah 3 darab dengan X. Pindah 3 jadi bahagi 3. Shortcut! Iaitu separuh cerita betul. Separuh lagi ialah untuk hilangkan 3 dekat depan ni, kita bahagi sebelah kiri juga. 3 bahagi 3, 1. 12 bahagi 3 dapat 4. Maka kesudahannya ialah X sama dengan 4. Ya ke? Ini bermaksud setiap satu kotak misteri ini membawa 4 biji guli. Ya ke? Cuba tengok. 4 biji guli, satu kotak. Satu lagi kotak, 4 biji guli. Ya ke? Satu lagi kotak, 4 biji guli. Memang betul. Satu kotak bersamaan dengan 4 biji guli. Sudah anda faham? Sila komen. Disclaimer. Walaupun shortcut melangkah beberapa langkah penting, tetapi kalau kita faham asal usulnya, maka insya-Allah tak jadi keliru bila belajar matematik tinggi. Sudah anda faham? Sila komen. Jangan lupa untuk share dan subscribe.